Untuk video kali ni saya nak tunjuk kat abang untuk kita punya katil camping yang dah siap pasang. Mungkin ada yang confused lagi untuk cara pemasangan ni macam mana sebenarnya. Akak abang boleh tengok pada bahagian bawah dia. Untuk kita punya katil camping ni akak abang, untuk bahagian bawah ni mestilah melengkung. Tapi yang paling special ni akak abang, walaupun kita punya katil camping ni dia boleh support sehingga 150 kg, tapi berat untuk kita punya katil ni hanya 3.1 kg sahaja. Untuk katil camping ni juga akak abang boleh buat dalam dua variation tau, iaitu variation untuk mood tinggi ataupun rendah. Untuk cara buka kaki katil ni sangat-sangatlah mudah. Akak abang mestilah tahan pada bahagian sini, tekan sahaja pada bahagian kiri dan juga kanan. Kemudian dia akan jadi longgar. So akak abang bolehlah cabut. Untuk cara pemasangan juga reverse step sahaja. Akak abang tutup sahaja clamp pada bahagian tiang dia. Kemudian akak abang boleh rapatkan sahaja pada bahagian kaki dia. So dia akan buat macam itu lah. Okey. Jadi kalau masih ada lagi pertanyaan untuk katil camping ataupun apa-apa item yang Hutan King ada, akak abang boleh naikkan komen dekat bahagian bawah supaya saya boleh bantu lagi akak abang dengan lebih banyak info. Kita jumpa lagi di next video. Bye.